wanita telah menjadi lebih baik dan amat diperlukan pada masa kini. Justru, sebagai cabaran yang telah dihadapi oleh pendakwah wanita yang menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Dan kami memfokuskan kepada penglibatan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pendakwah wanita. Mari kita lihat temubuan yang dijalankan bersama responden bagi memperolehkan kajian kami dengan lebih mendalam. Baiklah, hari ini saya akan pergi menembual Puan Fakratun Naimah, pensyarah di Fakulti Umum UNIZA. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fakratun Naimah binti Muhammad, boleh panggil Madam Naimah. Sekarang ini saya bertugas di Pusat Pengajian Ilmu Wahyu dan Pemikiran Islam, Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan. Bentuk-bentuk pelibatan. So alhamdulillah sebenarnya Allah berikan ataupun lorongkan saya dalam bidang pendidikan ni lah kan. Macam kita faham bahawa dakwah ni bukan saja terhad kepada ustaz dan ustazah. Okey. Apa-apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni kita boleh jadikan sebagai media untuk kita buat dakwah lah kan. So dalam bidang pendidikan ni saya anggap sebagai satu ruang yang besar lah oleh Allah SWT berikan kepada saya untuk memberikan manfaat kepada umat. Contohnya dalam sesi pengajaran. Okey, tidak semestinya saya hanya fokus kepada pengajian tentang apa yang saya ajar. Contohnya saya ajar tentang rasuah, tentang falsafah, tentang ilwas, ilwa kan. Apa yang saya ajar adalah kita mesti memahami ad-din itu sendiri. Okey, ad-din itu adalah cara hidup. Okey, kita cuba untuk pupuk pada pelajar kita ni supaya apa? Melihat konteks kehidupan seharian tu melalui aspek beragama. Okey, tidak semestinya kita fokus kepada apa dia? Solat, puasa semata-mata, tapi apa yang berlaku di sekeliling mereka secara sosial, psikologi, okay, kita akan sentuh aspek tersebutlah. Cabaran sebenarnya tak datang dari luar. Okay, cabaran tu datang daripada diri saya sendirilah. Iaitu macam mana sebenarnya kita sebagai, kalau adik-adik adalah pendakwah, apa yang kita sampaikan itu adalah ujian bagi diri kita sendiri. Kan Allah berkata apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kan celaka orang yang buat tapi tak praktik. Jadi itulah cabaran bagi kita sebenarnya kalau pendakwah. Kita nak maintain apa yang kita cakap tu, nak aplikasikan balik. Adakah kita cakap super bikin atau tidak? Itu adalah cabaran diri kita lah kalau dalam dakwah ni. Kita sebenarnya tidak boleh menilai keberkesanan dakwah kita. Tapi kalau kita nak cakap menilai keberkesanan pendidikan, itu adalah hal berbeza. Kan? Kita boleh nilai melalui apa dia? Peperiksaan kan? Tapi keberkesanan dakwah itu adalah susah lah. Macam mana kita nak nilai keberkesanan dakwah macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Okay? Cuma saya teringatlah kalau soalan ni saya teringat dengan situasi zaman saya belajar dulu. Seusia korang semualah. Kan macam mana prof saya tu, Prof Hasina nama dia. Macam mana dia menghargai konsep agama yang dibawa oleh pensyarah. Dan pada masa yang sama ketika itu saya pun mendapat apa yang dirasa, iaitu saya bersyukur dia yang terangkan konsep syahadah yang kita baca hari-hari itu melalui konsep yang komprehensif. Kan, walaupun benda tu yang kita dah aplikasikan daripada sekolah kan. Tahap tersebut saya faham. Jadi itu adalah sebenarnya orang panggil apa dia? Itulah kita kata tahap keberkesanan tu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menembual komuniti luar yang merupakan salah seorang jemaah masjid. Nama Puan Norbani. Sebenarnya dakwah ni bermula daripada family kita sendiri. Jadi bermulanya daripada rumah lagi. Sumbangan kita tu tidak menyempitkan skop tu. Tapi permulaannya daripada rumah. Cabaran mungkin pada setengah orang dia kata pendakwah lelaki tu lebih berkaliber orang panggil kan. Jadi perempuan ni terhad satu pula, dia kokongan dia misal kalau dia berkeluarga, dia ada suami, dia tak boleh maksudnya di luar dakwah dia tu maksudnya ada certain masa. Kadang-kadang masa tu maksudnya kalau kita berkeluarga ada had dia. Itu semestinya adalah sebab cik ke masjid. Kalau tidak pun undangan contohnya
Datuk Dr. Nur Hafizah Musa contohnya, masa Acik di Putrajaya, aktiflah, amat diperlukan maksud ceramah tu sampai. Itu saja soalan dari kami. Terima kasih. Seterusnya, hari ini saya akan membual seorang pelajar daripada UNIZA untuk kajian kami. Nama saya Adik Awati binti Muhammad Usyam. Saya dari student UNIZA. Pada pandangan saya, penglibatan yang boleh digunakan oleh pendakwah wanita ialah media sosial untuk menyebarkan dakwah melalui video, gambar atau penulisan yang santai dan berkesan. Cabaran utama yang biasa dihadapi oleh pendakwah wanita ialah batas pergaulan dan aurat. Mereka perlu berhati-hati dalam menyampaikan dakwah tanpa melanggar syariat. Saya pernah menonton ceramah tersebut. Kesan positif yang saya dapat ialah lebih memberi semangat dan lebih menyentuh jiwa. Terima kasih. Akhir sekali saya akan menemu ramah Saudara Rahman iaitu Timbalan Presiden Persatuan Mahasiswa Antropologi Universiti Sultan Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Kasim. Saya merupakan mahasiswa Antropologi dan Dakwah dari Fakulti Sains Sosial Gunaan, dan jawatan yang saya jawat sekarang adalah Timbalan Presiden bagi Persatuan Mahasiswa Antropologi. Sebagai pendakwah wanita boleh terlibat dalam pelbagai bentuk aktiviti yang merujuk kepada media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan juga boleh mengadakan dakwah secara kelas dalam kelas online pun boleh, dalam seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan juga boleh terlibat secara kerja-kerja komuniti yang seperti mana program kebajikan yang boleh saya ambil daripada satu program yang pernah saya terlibat adalah program Ibu Tunggal. Dari segi cabaran dakwah yang kita sering nampak dari pendakwah wanita ni, apa yang boleh saya cakap, pendakwah wanita ni sering terganggu sekiranya mereka menyampaikan dakwah di luar sana, di mana orang-orang akan memberi kecaman. Contoh dari segi mereka mengadakan dakwah dalam sosial media, kalau di luar pula mereka akan mendapat apa-apa balasan. Maybe ada orang tak suka dia, ada orang tak suka cara mereka menyampaikan, jadi mereka sampai emosi mereka boleh terganggu. Dan mereka masyarakat sekarang juga sering memandang rendah terhadap pendakwah wanita kerana mereka hanya menyampaikan, namun jarang kita lihat para pendakwah wanita ini take action dalam masyarakat. Mereka sering mengatakan betul, tapi sebagai pendakwah wanita mereka tahu apa yang betul. Adakah saya pernah melihat ceramah atau para pendakwah wanita menyampaikan dakwah? Ya. Contoh seperti Ustazah Asma Harun dan Ustazah Hafizah Musa. Dari segi penyampaian ceramah mereka sangatlah seronok, sangatlah mempunyai nilai-nilai empati, nilai-nilai keibuan yang membolehkan masyarakat yang mendengar dapat merasakan apakah input yang disampaikan oleh mereka. Dan kandungan ceramah mereka juga menyentuh aspek kehidupan seharian yang dekat dengan masyarakat kita, dan dia menjadikan dakwah mereka lebih mudah dipahami dan dapat diamalkan oleh mereka. Berdasarkan dapatan kajian objektif pertama kami, orang ramai juga berpandangan bahawa penglibatan wanita juga boleh terlibat dengan pelbagai aktiviti lain melalui media sosial seperti di YouTube, TikTok dan IG. Boleh juga mengadakan kelas online seperti di Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Akhir sekali, penglibatan wanita juga boleh terlibat dengan kerja berkomuniti sebagai contoh program kebajikan. Seterusnya, orang ramai juga berpandangan bahawa pelibatan dakwah oleh wanita adalah bermula daripada rumah, iaitu wanita sebagai ibu mendidik anak-anak mereka menjadi masyarakat yang berguna. Melalui pandangan kami ini, orang ramai berpandangan bahawa penglibatan wanita dalam dakwah ini bukan yang terhad kepada ustaz dan ustazah sahaja, tetapi apa-apa yang kita lalui di kehidupan kita ini boleh dijadikan sebagai satu medium untuk kita berdakwah. Contohnya dalam bidang pendidikan boleh juga dijadikan sebagai satu medium untuk kita berdakwah, seperti dalam sesi pengajaran. Tidak semestinya hanya fokus kepada bidang pengajaran apa yang subjek yang perlu diajar, tetapi dapat fokus kepada dakwah juga. Seterusnya, orang ramai berpandangan bahawa pelibatan wanita dalam dakwah adalah melalui media sosial seperti video, penulisan dan tulisan yang santai dan berkesan. Berdasarkan kajian objektif kami yang kedua, kami dapati bahawa terdapat pandangan daripada masyarakat tentang kajian yang kami jalankan. Menurut Madam Naimah, beliau yang merupakan salah seorang pendakwah juga, beliau mengatakan bahawa cabaran itu hadir dan datang dari dalam diri beliau sendiri, di mana ujian itu sendiri datang bagaimana seorang pendakwah memperbetulkan niat setiap kali menyampaikan dakwah, mengawal emosi
serta bagaimana pendakwah mengaplikasikan apa yang disampaikan kepada orang ramai. Bagi cabaran seterusnya, orang ramai berpandangan bahawa pendakwah lelaki lebih berkemampuan dalam berdakwah berbanding pendakwah wanita. Hal ini disebabkan oleh wanita terikat dengan masa. Contohnya, dalam membahagikan masa antara keluarga dan kerjaya. Dalam pada masa yang sama, batas pergaulan dan juga aurat merupakan antara cabaran pendakwah wanita dalam menyebarkan dakwah. Umumnya kita tahu bahawa suara wanita dikategorikan sebagai aurat. Namun begitu, menurut pendapat jumhur, suara orang perempuan tidak dikira sebagai aurat kerana para sahabat mendengar suara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW mempelajari hukum agama. Namun, ia bertukar menjadi haram apabila suara wanita dikeluarkan dalam bentuk lagu dan irama. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahda'na bil qawli," yang bermaksud, oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki yang asing. Akhir sekali, antara cabaran yang dihadapi oleh wanita dalam berdakwah ialah apabila orang ramai memandang rendah terhadap mereka. Contohnya melalui media sosial, apabila mereka menerima kecaman daripada orang lain sehingga emosi mereka terganggu. Pendapatan kajian objektif yang ketiga, secara keseluruhannya, keputusan dakwah wanita dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Islam dapat dilihat melalui pendekatan yang lembut, berhikmah dan terima. Selain itu, sifat penyabar dan juga penyayang membolehkan mereka mendekati golongan masyarakat dengan lebih berkesan. Seperti contoh, Ustazah Asma Harun dan juga Ustazah Hafizah Hussein. Mereka mempunyai nilai-nilai keilmuan dan juga nilai-nilai empati, sekaligus mereka menyentuh mengenai aspek kehidupan harian di dalam konteks dakwah mereka. Islam memberikan kedudukan yang mulia dan hak kepada kaum wanita untuk menyampaikan ilmu serta terlibat dalam usaha menyebarkan dakwah. Seiring dengan perkembangan zaman, kaum wanita semakin aktif berperanan sebagai pendakwah di mana mereka memberi sumbangan dalam Islam dengan cara menjadi pendidik utama dalam keluarga dan membimbing masyarakat khususnya dalam kalangan wanita untuk membentuk generasi yang berakhlak dan berilmu. Namun begitu, dalam bidang menyebarkan dan menyampaikan dakwah ini, kaum wanita seringkali berdepan dengan pelbagai cabaran dari segi sosial, budaya dan psikologi bagi memastikan peranan dakwah tersebut dapat terus diperkasa dan diiktiraf. Isu ini penting untuk diteliti agar peranan wanita dalam berdakwah dapat dipertimbangkan secara lebih adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.